Ya, hello. Tadi saya ada call Encik Lokman. Satu kata King 185 kan bagi harga. Okey. Oh no, saya tak nak bilik yang smoking. Saya ingat tak ada lift sebab tengok dalam web tak ada lift. Tak nampak lift. Ada lift kat situ. Oh. Murah RM5 saya tengok dengan booking. Booking 19. Sini 185. Kita boleh bagi you join member. Join member free membership. So harga dia 175 lah. Tak payah bayar apa-apa. Tak payah. Oh, lain kali mari boleh guna. Boleh join member lah. Boleh minta email address lah. Lokman, Lokman, Tiger, semua huruf kecil. Tiger, KLAU, @gmail.com. Ada bawa kereta. Ada CET, China, England, Thailand, 4115. 4115. Ha, So harga dia 175 ni saya nak bayar kad atau cash? cash. Cash. And then deposit 50. Uh-huh. So total 225 encik. 225. Nanti masa cakap kita akan refund balik 50 ringgit. Okay. This one is 250. Oh, dia tak tentu. Kadang-kadang yang sistem lagi murah. Kadang-kadang walk-in lagi murah. Ya. Sebelum saya buat booking, Saya survey dulu. Ada setengah hotel booking dengan Agoda lagi murah. balance kita Okey. Ini kena bayar parking sampai pukul 6. So kena download app Parkmax, kena Aha. bayar parking. Macam mana mau buat tu? So Kena download app Spark. Oh. Pak Max. Boleh you tolong Boleh, boleh. So yang ni kena Pak Max Johor. betul. So yang ni deposit receipt, nanti cakap pulangkan balik untuk dapatkan deposit semula. So ni room key card, tingkat 1 bilik 3, belakangnya ada username dengan wifi password, kita bagi 2 room key card. Okey, Pak. Ini nanti buat sendiri. Senang saja ya. senang saja. Okey. Boleh register dulu. Thank you. Di Corsica Hotel, guys. Kita dah dapat bilik dah. Ada lift ya, jangan risau ya. Okey, kita dah dapat Corsica. Nombor yang bertuah 11003. Kita tengok siapa yang kena, guys. Kena bayar. Akulah yang kena bayar. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini lagi murah. Terus join hadi lah. Okey. Biasalah. Ini dah kerja YouTuber. Sampai-sampai terus kita akan review juga air. Nampak agak bersih. Ada shower yang besar, boleh mandilah. Puas. Kita dekat rakit tak mandi puas dari tu. Bos gigi ada. Juru kamera buat spoil pula ni. Lama pula dia cari sabun-sabun. Sedangkan bro gigi yang sabun-sabun dah ada. Dia lawan pula. Sehari tak cuci muka tak apalah. Dia kata, bos gigi? Hotel pun ada bos gigi. Ada TV yang besar. Ada ni. Ada cermin. Tekin nampak tu. Corsica Hotel. Corsica Hotel. Kemudian dia apa lagi ada guys? Ada peti ais. Okey lah, panas-panas ni ada peti ais. Bantal dia bagi 2. Empuk bantal dia guys. Baca review hotel. Baring. Empuk tilam dia guys. Puas hati. Kemudian kita tengok bilik almari. Almari ada lampu suluh. Belah. Ada selipar, sejadah dia bagi. Ada tempat segosok. Seolah-olah dia galakkan kita makan makanan ringan. Salah juga orang bagi. Okey. Tu kontrol aircon dia. Ni ruang dia. Kita ambil yang tingkap. Nampak kereta kita. Tempat Chin Ya Alik Nun lah. Mana lagi lah kan. Okay, jumpa lagi semua. Bye-bye.